Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua, kepada rakan-rakan terutamanya kepada pensyarah yang saya kasihi, Dr. Siva Perumal. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat pembentangan tugasan 3 iaitu persembahan dalam kursus Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu SPBM dengan kod kursus BMMB 1074. Kemudian tajuk yang akan saya bentang pada hari ini ialah perbandingan peranan dan pemikiran tokoh tempatan dan tokoh asing dalam memartabatkan bahasa Melayu. Jadi sebelum saya meneruskan pembentangan ini dengan lebih lanjut, suka untuk saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Afif bin Hasnizam. Angka giliran 2025 1923 10035. Dan saya merupakan pelajar daripada kumpulan Embun 2. Kemudian saya teruskan lagi dengan objektif pembentangan. Yang pertama, objektif pembentangan saya pada hari ini ialah menjelaskan latar belakang kedua-dua tokoh. Kemudian yang kedua, menghuraikan pemikiran dan falsafah bahasa mereka. Yang ketiga, membandingkan sumbangan tokoh tempatan dan tokoh asing. Yang keempat, menilai impak jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir sekali, membuat rumusan legasi dan relevansi masa kini. Seterusnya, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam tentang perbandingan peranan dan pemikiran kedua-dua tokoh ini, kita suka untuk kita kita memahami bahawa kekuatan bahasa Melayu bukan terbentuk secara sendiri. Bahasa ini melalui sejarah yang panjang daripada bahasa perdagangan, kemudian menjadi bahasa pentadbiran dan seterusnya menjadi bahasa ilmu. Dan perkembangan ini berlaku hasil usaha gigih tokoh bahasa tempatan dan asing. Kemudian, kemajuan bahasa Melayu bukan sesuatu yang berlaku secara spontan, tetapi melalui proses pembakuan dan pengembangan. Seperti yang kita sebagai rakyat Malaysia ataupun berbangsa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dalam kehidupan seharian kita, bahasa yang kita gunakan pada hari ini bukanlah bahasa yang muncul tiba-tiba. Ia merupakan bahasa yang melalui pelbagai proses yang diusahakan oleh tokoh-tokoh terdahulu. Dan kemudian sebelum saya meneruskan ke muka surat ataupun slide seterusnya, saya ingin memberitahu tentang tokoh tempatan dan tokoh asing yang saya pilih untuk pembentangan saya pada hari ini. Tokoh tempatan yang saya pilih ialah Nik Safiah Karim, dan yang kedua adalah tokoh asing iaitu O.T. Dusek. Seterusnya, tokoh tempatan. Baiklah, Nik Safiah Karim ataupun dengan nama penuhnya Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah binti Haji Abdul Karim. Beliau merupakan bekas pensyarah di Universiti Malaya. Beliau dilahirkan pada 17 Disember tahun 1939 di Kota Bahru, Kelantan. Dan untuk pengetahuan semua, dari tahun 1972 hingga 1975, beliau telah menyambung pengajian di Universiti Ohio, Amerika Syarikat hingga mendapat ijazah kedoktoran dalam bidang ilmu linguistik. Jadi jelaslah kita dapat tahu bahawa Nik Safiah Karim ni amat-amat arif. Ilmu yang terdapat dalam diri beliau amat-amat tinggi berkaitan dengan ilmu linguistik. Beliau telah menyambung pengajiannya selama 3 tahun di Universiti Ohio, Amerika Syarikat. Kemudian beliau dikenali sebagai tokoh penting dalam penyusunan tata bahasa Melayu moden. Kita beralih kepada sumbangan utama Nik Safiah Karim. Banyak di sini sumbangan utama beliau.
Yang pertama, beliau merupakan ketua penyusun Tata Bahasa Dewan, iaitu rujukan utama Tata Bahasa Malaysia. Saya ataupun kita rakan-rakan sebagai pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu mengambil bidang dalam Bahasa Melayu, kita pasti mesra dengan nama tokoh tempatan kita ini, Nik Safiah Karim. Dan kita pasti mesra dengan bukunya Tata Bahasa Dewan. Di mana kita gunakan Tata Bahasa Dewan ini untuk memeriksa, untuk menyemak tata bahasa yang tepat dan betul. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita lihat banyak ataupun ramai masyarakat di negara kita ini menggunakan bahasa Melayu dengan tata bahasa yang salah. Jadi Tata Bahasa Dewan ini merupakan salah satu sumber rujukan yang boleh kita rujuk untuk menggunakan, untuk menyemak kembali sama ada bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan seharian itu betul ataupun tidak. Kemudian yang kedua, beliau memainkan peranan penting dalam gerak kerja perancangan bahasa di DBP. Untuk pengetahuan semua, DBP merupakan akronim untuk Dewan Bahasa dan Pustaka, di mana Dewan Bahasa Pustaka ini ditubuhkan dengan tujuan utamanya untuk memartabatkan bahasa Melayu. Kemudian yang ketiga, beliau memperjuangkan pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di universiti. Beliau menghabiskan lebih 60 tahun memberi tumpuan khusus pada bidang kebahasaan bahasa Melayu. Beliau merupakan salah seorang pengasas Persatuan Linguistik Malaysia dan pernah menjadi presiden selama 18 tahun. Sungguh lama kita dapat lihat di sini. Yang terakhir, beliau sering dijemput sebagai pakar rujukan oleh pelbagai pihak, termasuk Kementerian Pelajaran Singapura dan Brunei dalam bidang bahasa Melayu. Seterusnya, Tata Bahasa Dewan. Apakah fungsi Tata Bahasa Dewan? Tata Bahasa Dewan berfungsi sebagai rujukan standard untuk penggunaan bahasa Melayu baku. Ia digunakan secara meluas dalam sistem pendidikan dan penulisan ilmiah. Buku ini memastikan konsistensi dalam pembinaan ayat dan struktur bahasa Melayu. Dan Tata Bahasa Dewan ini juga menjadi rujukan utama untuk menulis dan bercakap bahasa Melayu yang tepat. Seperti yang saya katakan tadi, Tata Bahasa Dewan ini kita gunakan untuk memperbetulkan balik penggunaan bahasa Melayu kita dalam kehidupan seharian. Kemudian Nik Safiah Karim juga terlibat dengan DBP dalam pelbagai program-program. Yang pertama, Nik Safiah Karim terlibat dalam penyelarasan istilah dan kosakata bahasa Melayu. Yang kedua, beliau membantu memastikan bahasa dalam dokumen rasmi menggunakan tata bahasa baku. Yang terakhir sekali, peranannya membantu meningkatkan kredibiliti dan ketepatan penggunaan bahasa Melayu. Kita teruskan pembentangan kita dengan pemikiran dan falsafah Nik Safiah. Yang pertama, bahasa sebagai alat pembangunan negara. Nik Safiah menekankan bahawa bahasa Melayu bukan sahaja alat komunikasi, tetapi juga instrumen pembangunan negara. Beliau percaya penguasaan bahasa yang baik akan memperkukuh identiti bangsa dan memudahkan penyampaian ilmu dalam pelbagai bidang. Yang kedua, bidang ilmu dan penyelidikan. Beliau menegaskan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan secara meluas dalam bidang akademik dan penyelidikan supaya ilmu pengetahuan dapat diakses oleh masyarakat Melayu. Penggunaan bahasa Melayu dalam sains, teknologi dan sosial membantu memartabatkan bahasa secara intelektual. Yang ketiga, standardisasi dan penulisan. Nik Safiah menekankan kepentingan standardisasi bahasa, termasuk ejaan, tata bahasa dan istilah teknikal. Dengan standard bahasa Melayu ini, bahasa Melayu lebih konsisten dan mudah difahami, terutamanya dalam komunikasi ilmiah dan dokumen rasmi. Baiklah, yang keempat, bahasa Melayu dan globalisasi. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu perlu bersifat dinamik, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan global. Dengan meminjam istilah asing yang diperlukan dan menyesuaikannya mengikut sistem bahasa Melayu, bahasa ini boleh terus relevan di peringkat antarabangsa. Seperti yang kita tahu, dalam pelbagai bidang, terutamanya bidang sains, banyak perkataan bahasa Inggeris dalam bidang tersebut. Jadi untuk menjadikan bahasa Melayu terus relevan hingga masa kini dan masa akan datang, bahasa Melayu meminjam daripada bahasa lain dan diserapkan ke dalam bahasa Melayu.
Sebagai contoh ringkas yang saya boleh beri, sains itu sendiri merupakan bahasa Inggeris, tapi bahasa Melayu pinjam dan ejaan yang berbeza tapi bunyinya sama, iaitu sains, S-A-I-N-S, sains. Kemudian kita teruskan, peranan pendidikan. Nik Safiah melihat pendidikan sebagai medium utama untuk memartabatkan bahasa Melayu. Beliau menekankan pengajaran bahasa yang sistematik di sekolah dan universiti supaya generasi muda mampu menguasai bahasa dengan baik. Yang keenam, bahasa dan identiti budaya. Beliau juga percaya bahawa adalah cerminan budaya dan warisan bangsa. Menggunakan bahasa Melayu dengan betul bukan sahaja membina ilmu, tetapi juga mengekalkan nilai budaya, sejarah dan tradisi masyarakat Melayu. Dan akhir sekali, bahasa sebagai alat perubahan sosial. Nik Safiah melihat bahasa sebagai alat utama untuk menyebarkan idea, membentuk pemikiran dan mempengaruhi masyarakat. Bahasa yang mantap akan membantu dalam komunikasi sosial, politik dan ekonomi. Seterusnya, di muka surat 10 ini saya akan terangkan impak jangka pendek. Yang pertama, pengajaran bahasa Melayu di sekolah menjadi lebih tersusun dan teratur. Dengan tata bahasa dan panduan bahasa yang jelas, kurikulum bahasa Melayu dapat disampaikan secara sistematik, memudahkan guru untuk mengajar dan pelajar untuk belajar. Yang kedua, guru dan pelajar mempunyai rujukan yang jelas untuk memahami tata bahasa. Buku rujukan seperti Tata Bahasa Dewan yang dikarang oleh Nik Safiah Karim menyediakan garis panduan yang membantu untuk guru menjelaskan konsep tata bahasa dengan tepat. Manakala pelajar pula dapat belajar bahasa Melayu dengan lebih berkesan. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa Melayu menjadi lebih seragam dalam pendidikan. Standardisasi bahasa memastikan perkataan, ejaan dan struktur ayat yang digunakan sama di seluruh sekolah, mengurangkan kekeliruan dan meningkatkan kefahaman pelajar. Itu untuk impak jangka pendek. Kemudian kita teruskan dengan impak jangka panjang. Yang pertama, bahasa Melayu menjadi bahasa yang mampu berfungsi dalam penulisan ilmiah dan akademik. Dengan pembinaan istilah teknikal dan tata bahasa yang mantap, bahasa Melayu dapat digunakan untuk menulis kertas akademik, jurnal dan laporan penyelidikan dengan baik. Dan seperti yang kita lihat kat sini, dalam Google Scholar, di mana satu platform yang menunjukkan ataupun platform untuk pelajar-pelajar mencari jurnal-jurnal dan artikel, jurnal dan artikel yang ditulis dalam bahasa Melayu sekarang makin bertambah. Jadi jelaslah bahawa bahasa Melayu ini mampu berfungsi dalam penulisan ilmiah dan akademik. Yang kedua, universiti dapat mengajar dan menghasilkan penyelidikan dalam bahasa Melayu. Pensyarah dan penyelidik boleh menulis tesis, artikel ilmiah dan buku teks dalam bahasa Melayu, menjadikan ilmu lebih mudah diakses oleh masyarakat tempatan. Kebanyakan masyarakat tempatan, lebih-lebih lagi masyarakat yang tinggal di kawasan luar bandar, mereka tidak begitu mahir dalam bahasa Inggeris. Mereka sukar untuk berbahasa Inggeris dan memahami bahasa Inggeris itu sendiri. Jadi bahasa Melayu sedikit boleh membantu masyarakat tempatan untuk akses ilmu-ilmu masa kini. Kemudian yang ketiga, bahasa Melayu kekal relevan dalam bidang profesional dan pendidikan tinggi. Penggunaan bahasa Melayu yang formal dan standard membolehkan ia digunakan dalam komunikasi rasmi, surat menyurat profesional serta dokumentasi akademik, sekaligus memartabatkan bahasa di peringkat nasional. Itulah sedikit yang saya telah terangkan tentang sumbangan atau pemikiran dan falsafah Nik Safiah Karim. Kemudian kita teruskan dengan tokoh yang seterusnya, iaitu tokoh asing. Dan tokoh asing yang saya pilih ialah O.T. Dusek, atau nama penuh beliau ialah Oman Theodore Dusek, yang disingkat menjadi O.T. Dusek. Beliau dilahirkan di Surrey, England pada tahun 16 November tahun 1886. Jelaslah kita dapat lihat bahawa tokoh asing ini, O.T. Dusek dan Nik Safiah Karim, hidup dan menyumbang di zaman yang berbeza. O.T. Dusek merupakan seorang pendidik dan mubalik yang datang ke tanah Melayu pada awal abad ke-20.
Beliau berkhidmat di Tanah Melayu sebagai guru di Sekolah Tinggi Melaka pada tahun 1912. Kemudian pengetua di Maktab Melayu Melaka 1914 dan kemudian menjadi pengetua pertama di Sultan Idris Training College SITC pada 1922. Kemudian untuk pengetahuan semua, Maktab Melayu Melaka kini telah ditukarkan kepada Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Itu saja yang saya telah membuat sedikit selidik tentang Maktab Melayu Melaka ini. Kemudian seterusnya, beliau memainkan peranan penting dalam pembangunan sistem pembelajaran asas bahasa Melayu. Peranan dalam pendidikan. Yang pertama, peranan OT Dusek ini ialah Dusek mengajar bahasa Melayu kepada pelajar dan pegawai kolonial. Beliau membantu pelajar Melayu dan pegawai British memahami bahasa Melayu dengan lebih mendalam, membolehkan komunikasi yang berkesan dalam pendidikan dan pentadbiran. Yang kedua, beliau menyediakan panduan pembelajaran yang mudah difahami. Dusek menulis buku teks dan panduan bahasa yang sistematik dan praktikal, menjadikan proses pembelajaran bahasa Melayu lebih teratur dan mesra pelajar. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir sekali, usahanya membantu memperluaskan penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran. OT Dusek ini melatih pegawai kolonial dan menyediakan bahan rujukan. Seterusnya, beliau memastikan bahasa Melayu digunakan secara rasmi dalam dokumen dan komunikasi pentadbiran di Tanah Melayu. Baiklah, seterusnya, sistem ejaan Rumi awal. Dusek terlibat dalam pembangunan sistem ejaan Rumi awal bagi bahasa Melayu. Beliau memainkan peranan penting dalam merancang kaedah menulis bahasa Melayu menggunakan huruf Rumi, menggantikan sistem tulisan Jawi untuk tujuan pendidikan dan pentadbiran. Yang kedua, sistem ini menjadi rintis kepada ejaan Rumi moden yang digunakan hari ini. Usaha Dusek membuka jalan bagi pembakuan ejaan Rumi yang kemudiannya diadaptasi dalam ejaan Rumi Zakbar dan menjadi standard rasmi bahasa Melayu. Seperti yang saya katakan tadi, bahasa Melayu yang kita gunakan hari ini bukanlah muncul secara spontan. Ia merupakan satu bahasa Melayu yang kita gunakan hari ini muncul dengan melalui pelbagai proses. Termasuklah yang saya katakan ini, sistem ejaan Rumi awal. Serba sedikit tanpa kita sedari, bahasa Melayu yang kita gunakan hari ini merupakan salah satu sumbangan daripada OT Dusek ini. Kemudian yang ketiga, walaupun tidak sempurna, ia menjadi asas pembakuan kemudian. Walaupun sistem awalnya masih banyak kekurangan, ia menjadikan landasan penting untuk penambahbaikan ejaan Rumi, memastikan bahasa Melayu dapat distandardkan dengan lebih konsisten. Baiklah, seterusnya, karya utama Dusek. Karya utama kita dapat lihat ada 4. Sebenarnya ada lebih lagi, tapi yang saya nyatakan di muka surat ini hanya 4 sahajalah. Yang pertama, Kitab Pelita Mengarang tahun 1923 yang ditulis bersama Muhammad Hashim Haji Talib. Kemudian yang kedua, Kitab Pedoman Guru Penggal 1 dan 2 tahun 1926. Kemudian yang ketiga, Practical Modern Malay. Berlaku satu kesilapan ejaan. Practical Modern Malay, An Introduction to the Colloquial Language Graduated Malay Reader tahun 1949. Kalian boleh lihat di gambar yang saya tunjukkan ini. Ini merupakan salah satu buku. Bukan salah satu buku. Ini merupakan contoh buku yang dikarang oleh OT Dusek ini. Dan yang keempat, Hujungan Kitab Hisab tahun 1952. Selain karya utama beliau ini, beliau juga mempunyai karya terjemahan. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, Macbeth, karya William Shakespeare.
yang terbit pada tahun 1943. Kemudian yang kedua, Topeng Hitam yang terbit pada tahun 1934. Dan yang terakhir sekali, karya ini telah diterjemahkan oleh O.T. Dusek. O.T. Dusek ini memainkan peranan penting lah dalam karya ini, kedua karya ini, dan dibantu oleh Muhammad Said Haji Hussein. Seterusnya, pemikiran dan falsafah Dusek. Yang pertama, Dusek berpendapat bahawa bahasa Melayu perlu diajar dengan cara yang mudah dan praktikal. Beliau menekankan kaedah pengajaran yang ringkas dan mesra pelajar supaya bahasa Melayu dapat dikuasai dengan cepat dan berkesan oleh pelajar Melayu dan pegawai kolonial. Yang kedua, fokus utamanya ialah pembelajaran asas, bukan bahasa ilmu tinggi. Dusek percaya pelajar perlu menguasai kemahiran asas bahasa terlebih dahulu, seperti membaca, menulis dan bercakap. Seperti yang kita telah pelajari dalam kursus kemahiran bahasa Melayu, sebelum diajar bahasa yang kompleks atau ilmiah. Jikalau pelajar tidak menguasai kemahiran seperti membaca, menulis dan bercakap, pelajar sukar ataupun tidak boleh langsung membaca ataupun menulis ataupun bercakap dalam bahasa Melayu, bagaimana pelajar ini untuk dapat memahami bahasa-bahasa yang kompleks ataupun bahasa yang ilmiah. Kemudian yang ketiga, beliau melihat bahasa Melayu sebagai alat komunikasi harian. Bagi Dusek, bahasa Melayu adalah medium untuk berkomunikasi dalam kehidupan seharian, pendidikan dan pentadbiran, bukan sekadar sebagai bahasa teori atau formal semata-mata. Dengan sumbangan beliau ini, kita sebagai rakyat Malaysia patut menghargai usaha beliau dalam penggunaan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi harian. Kemudian yang keempat, menekankan kepentingan bahan pengajaran yang teratur. Dusek percaya bahawa buku teks dan panduan pembelajaran yang sistematik memudahkan guru mengajar dan pelajar memahami bahasa Melayu dengan lebih berkesan. Kemudian yang kelima, menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu harus digunakan dalam urusan rasmi dan dokumen pentadbiran supaya ia menjadi lebih relevan dalam kehidupan seharian rakyat Melayu. Kemudian yang keenam, mengutamakan komunikasi praktikal berbanding teori. Dusek melihat penguasaan bahasa sehari-hari lebih penting daripada menghafal tata bahasa kompleks atau istilah teknikal, terutama untuk pelajar sekolah dan pegawai baru. Yang terakhir sekali, menyokong perkembangan ejaan Rumi. Beliau terlibat dalam usaha pembinaan sistem ejaan Rumi awal, menjadikan bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan digunakan dalam pendidikan formal. Seterusnya kita beralih kepada impak jangka pendek versi O.T. Dusek. Yang pertama, pelajar bukan Melayu dapat mempelajari bahasa Melayu dengan lebih cepat. Dengan kaedah pengajaran yang praktikal dan buku panduan yang mudah difahami, pelajar asing dan pegawai kolonial dapat menguasai bahasa Melayu asas dengan lebih efisien. Yang kedua, bahasa Melayu lebih meluas digunakan dalam pentadbiran kolonial. Latihan dan bahan pembelajaran yang dihasilkan oleh O.T. Dusek ini membolehkan pegawai kolonial menggunakan bahasa Melayu dalam dokumen rasmi dan urusan pentadbiran harian. Dan yang terakhir, impak jangka pendek ialah bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa komunikasi antara masyarakat. Penggunaan bahasa Melayu oleh pelajar, guru dan pegawai kolonial membantu menyebarkan bahasa ini sebagai medium komunikasi antara pelbagai etnik di tanah Melayu. Kita selesai impak jangka pendek, kemudian kita teruskan lagi dengan impak jangka panjang. Yang pertama, sistem ejaan Rumi yang beliau bantu bangunkan menjadi asas standardisasi moden. Usaha Dusek dalam pembinaan ejaan Rumi awal menjadi titik permulaan kepada pembakuan ejaan bahasa Melayu yang lebih konsisten hari ini. Kemudian yang kedua, buku dan bahan ajaran beliau menjadi rujukan awal dalam sekolah. Buku teks dan panduan yang disusun Dusek digunakan secara meluas di sekolah-sekolah Melayu. Kemudian, ia menjadi rujukan utama untuk guru dan pelajar. Yang terakhir sekali, sumbangannya memberikan asas kukuh kepada sistem pendidikan bahasa Melayu. Dengan bahan ajar, sistem ejaan dan kaedah pengajaran yang sistematik, Dusek menyumbang kepada pembinaan pendidikan bahasa Melayu yang lebih teratur dan berkesan.
Kita teruskan lagi dengan jadual perbandingan. Saya telah membuat satu jadual perbandingan antara tokoh tempatan dan tokoh asing, iaitu antara Nik Safiah Karim dan Oti Dusek ini. Dari aspek fokus, Nik Safiah Karim memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, standardisasi tata bahasa dan penggunaan bahasa dalam penulisan akademik serta penyelidikan. Manakala Oti Dusek pula menekankan pengajaran asas bahasa Melayu dan komunikasi praktikal harian, termasuk untuk pelajar Melayu dan pegawai kolonial. Kemudian, aspek yang kedua, konteks. Nik Safiah Karim kita kata berkhidmat ataupun berkhidmatlah pada era pasca merdeka Malaysia, iaitu pada abad ke-20, ketika bahasa Melayu perlu distandardkan untuk pendidikan, penyelidikan dan profesion. Manakala Oti Dusek pula pada era penjajahan British awal abad ke-20, ketika bahasa Melayu digunakan sebagai medium pengajaran dan pentadbiran. Seperti yang saya katakan tadi, Nik Safiah Karim dan Oti Dusek ini hidup ataupun berkhidmat di zaman yang berbeza. Seterusnya, dari aspek pengaruh terhadap generasi, Nik Safiah Karim membantu guru, pelajar dan penyelidik menguasai bahasa Melayu formal untuk pendidikan tinggi dan profesional. Manakala Oti Dusek membantu pelajar dan pegawai kolonial menguasai bahasa Melayu asas untuk komunikasi dan urusan pentadbiran. Kemudian yang kedua, pendekatan pengajaran. Nik Safiah Karim menekankan penggunaan bahasa secara formal dan ilmiah, pengembangan istilah baru dan tata bahasa yang standard. Manakala Oti Dusek mengutamakan kaedah mudah dan praktikal supaya pelajar dapat menguasai bahasa asas dengan cepat. Seterusnya, produk utama ataupun sumbangan. Nik Safiah Karim menghasilkan tata bahasa dewan yang menjadi panduan standard ejaan, istilah ilmiah dan bahan rujukan pendidikan tinggi. Kemudian Oti Dusek pula, sumbangan beliau ialah buku teks sekolah Melayu, panduan guru, buku pembelajaran Rumi dan penglibatan dalam pembangunan ejaan Rumi awal. Dan yang terakhir sekali, impak utama Nik Safiah Karim dan Oti Dusek. Impak utama Nik Safiah Karim ialah bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam penulisan akademik, penyelidikan dan profesion, memartabatkan bahasa sebagai bahasa ilmu. Kemudian dari sisi Oti Dusek pula, bahasa Melayu tersebar luas sebagai medium komunikasi harian dan pentadbiran, iaitu ia menyediakan asas untuk standardisasi ejaan Rumi moden. Kita teruskan lagi dengan analisis kritikal. Pemikiran kedua-dua tokoh tempatan dan tokoh asing ini sebenarnya tidak boleh dibandingkan secara terus kerana Nik Safiah bekerja dalam konteks negara yang merdeka, sedangkan Dusek berkarya pada zaman kolonial yang mempunyai tujuan pendidikan yang berbeza. Seperti saya katakan tadi, mereka hidup di zaman berbeza. Jadi sebenarnya ia tidak berapa relevan lah untuk dibandingkan. Kemudian yang kedua, Nik Safiah menekankan identiti kebangsaan dan bahasa ilmu. Beliau melihat bahasa Melayu sebagai simbol kedaulatan negara dan percaya bahasa ini harus berfungsi sebagai bahasa ilmu tinggi dalam penyelidikan, pendidikan universiti dan penulisan akademik. Manakala Dusek pula menumpukan pendekatan asas bagi tujuan komunikasi dan pendidikan awal. Usaha beliau lebih kepada memastikan pelajar dan pegawai kolonial dapat menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dalam urusan harian dan pentadbiran, bukan untuk bidang akademik tinggi. Kita teruskan lagi dengan relevansi masa kini. Tata bahasa dewan terus menjadi panduan utama dalam sistem pendidikan, penulisan rasmi, media dan penyelidikan hingga kini kerana ia menyediakan struktur bahasa yang jelas dan seragam. Kemudian yang kedua, ejaan Rumi yang kita gunakan hari ini adalah hasil perkembangan bertahap yang bermula daripada sistem awal yang diasaskan oleh Dusek bersama tokoh lain. Kemudian yang ketiga, gabungan pemikiran Dusek dalam asas komunikasi dan pemikiran Nik Safiah Karim dalam pembinaan bahasa ilmu menjadikan bahasa Melayu seimbang antara fungsi harian dan fungsi ilmiah. Dan hubungan dengan dasar bahasa. Sumbangan mereka menyokong bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
usaha Nik Safiah dan OT Dusa ini memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dalam perundangan dan dasar negara sebagai bahasa rasmi yang diiktiraf. Kemudian yang kedua, ia memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dalam dasar pendidikan melalui bahan ajar, standard tata bahasa dan kaedah pengajaran yang dibangunkan bahasa Melayu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah dan universiti. Dan yang terakhir sekali, bahasa Melayu dapat digunakan dalam urusan rasmi dan akademik. Bahasa ini bukan hanya digunakan dalam komunikasi harian tetapi juga dalam mesyuarat, laporan, jurnal akademik dan dokumen kerajaan. Bila kita teruskan dengan cabaran bahasa Melayu kini. Cabaran yang pertama, dominasi bahasa Inggeris dalam bidang global dan profesional. Bahasa Inggeris yang sering dilihat lebih berprestij dalam kejayaan dan teknologi menyebabkan bahasa Melayu kurang digunakan dalam bidang-bidang tersebut. Contoh yang mudah saya boleh beri, ramai pelajar ataupun remaja kini lebih terpengaruh dengan bahasa Inggeris. Seolah-olah bahasa Melayu ini dianggap kampung ataupun dianggap lekeh. Sebagai contoh, apabila seseorang menggunakan telefon bimbit, sudah pasti mereka menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa lalai di telefon bimbit mereka. Tetapi jika segelintir masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu, mereka dianggap remeh. Mereka dianggap tidak boleh berbahasa Inggeris. Mereka dianggap tidak berpendidikan. Kemudian yang kedua, sikap sebahagian masyarakat yang kurang menghargai bahasa sendiri. Ada yang menganggap penggunaan bahasa Melayu formal sebagai tidak penting sehingga mengabaikan kepentingan memartabatkan bahasa kebangsaan. Ramai masyarakat kini menggunakan bahasa Melayu dengan penggunaan yang tidak tepat, yang tidak betul. Mereka menggunakan bahasa rojak. Bahasa rojak ini mereka menganggap satu perkara yang perlu diagung-agungkan. Sebenarnya secara tidak langsung mereka telah merosakkan bahasa Melayu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pengaruh media sosial yang menyebabkan penggunaan bahasa tidak baku. Penggunaan singkatan, selangar dan bahasa campuran semakin meluas sehingga melemahkan penguasaan struktur bahasa yang betul. Kemudian, cadangan pemerkasaan. Yang pertama, apa yang kita boleh buat ialah menggalakkan penghasilan penulisan ilmiah dalam bahasa Melayu. Universiti dan institusi penyelidikan perlu memberi insentif dan peluang kepada sarjana untuk menulis jurnal dan buku akademik dalam bahasa Melayu. Secara tidak langsung, apabila berlakunya penghasilan penulisan ilmiah dalam bahasa Melayu, bertambahlah jurnal dan buku akademik dan bertambahlah lagi sumber rujukan yang kita boleh guna untuk ilmu bahasa Melayu ini. Yang kedua, langkah yang boleh kita ambil ialah memperkukuh bahan pembelajaran digital berbahasa Melayu di internet. Pengeluaran video pembelajaran, laman pengetahuan, modul interaktif dan aplikasi pendidikan dalam bahasa Melayu harus ditingkatkan agar lebih menarik minat generasi muda. Yang terakhir sekali, cadangan yang boleh saya kemukakan pada hari ini ialah menjalankan kempen kesedaran penggunaan bahasa baku dalam masyarakat. Program media, seminar, pertandingan bahasa dan kempen awam boleh membantu mendidik masyarakat tentang kepentingan menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam situasi rasmi dan pendidikan. Baiklah, sebelum saya tutup pembentangan saya pada hari ini, saya akan membacakan sedikit rumusan tentang pembentangan saya yang bertajuk perbandingan peranan dan pemikiran tokoh tempatan dan tokoh asing. Rumusannya ialah Nik Safiah dan Dusa ini menyumbang melalui pendekatan yang berbeza mengikut zaman masing-masing. Walaupun berbeza fokus, kedua-duanya memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa Melayu. Usaha mereka membolehkan bahasa Melayu kekal relevan dalam pendidikan, pentadbiran dan ilmu sehingga hari ini. Baiklah, ini merupakan rujukan yang saya gunakan. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Afif. Maaf jika ada kesilapan ataupun salah kata. Segala yang buruk datang daripada diri saya. Jadi, sekian itu sahaja pembentangan saya tentang kedua tokoh ini.
saya akhiri pembentangan saya pada hari ini. Taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekian, terima kasih.